Time tu saya dalam kereta tau. Mak saya nak keluar daripada kereta. Oh. Dia nak turun kereta, adik kan sibuk. Sambil dia keluarkan badan dia tu, muka dia pandang ke saya. Walaupun dia senyum kan, adik kan sibuk. Lepas tu dia keluar, masuk rumah. Saya rasa macam Assalamualaikum. So again, kita bersama dalam siri Borak Buku Iman, siri podcast Borak Buku Iman. So hari ini bersama saya Syida Ahmad sebagai korang punya host, dan hari ini kita akan bersama dengan penulis kita, penulis baru Iman, debut bersama Iman, iaitu Lynn Razif, iaitu penulis buku Hari-Hari Terindah Bersama Mak. Dan yang bestnya pasal buku ini, tak sampai lebih kurang 2 bulan macam tu, tapi buku Hari-Hari Terindah Bersama Mak dah jadi best seller, terjual sebanyak hampir 3,000 naskah. So hari ini kita akan bersama dengan penulis kita Lynn Razif untuk kita borak-borak, untuk kita korek dia sneak peek sikit apa yang bestnya tentang buku beliau. Okay? Assalamualaikum Lynn. Sihat? Sihat Alhamdulillah. So kita daripada Iman nak ucapkan tahniah sebab dalam masa 2 bulan je buku Lynn terjual hampir 3,000 naskah. Alhamdulillah. So macam mana bila dapat tahu 2 bulan terjual 3,000 naskah? Apa perasaan Lynn waktu tu? Saya tak tahu nak cakap apa sebab saya first time. So saya rasa macam wow. Itu je lah kot saya punya reaction. Okay, so mestilah happy kan, dan maksudnya ada 3,000 lebih pembaca buku Lynn dekat luar sana yang dah membaca ataupun baru nak start baca, dan ataupun mungkin yang tengah tengok podcast kita ni, lepas habis tengok podcast ni dia akan macam nak belilah buku Lynn ni. Tapi mestilah kita kena bagi sneak peek sikit, kena bagi teaser kan. Macam biasalah, bolehlah Lynn cerita sikit. Buku Lynn ni Hari-Hari Terindah Bersama Mak ni sebenarnya tentang apa? Sebab ramai yang salah faham. Orang ingat kan bila tengok cover buku, orang ingat novel. Orang ingat poem. Ya, poem. Orang kata novel lah, ni poem lah. Lepas tu ingat novel sedih pasal keluarga, tentang mak lah. Maybe Lynn boleh buktikan ataupun ceritakan apa sebenarnya buku Lynn ni. Kisah dia tentang apa sebenarnya? Buku saya yang saya tulis ni lebih kepada cerita-cerita pendek. Nak kata cerpen ke? Lebih kepada buku macam reflection book lah. Buku self-check. Saya tentang persoalan saya melihat mak saya. Tentang anak dewasa yang tengok mak dia depan mata. Apa perasaan saya sebagai seorang anak dewasa melihat mak saya semakin jauh, dan apa yang saya cuba buat dan apa yang saya sedar. Begitu. Secara pendeknya buku yang saya tulis tu. So buku Lynn ni sebenarnya dia bukan novel. Bukan. Dia bukan poem. Bukan. Tapi dia adalah reflection tentang anak yang sedang mendewasa, yang dah ada kerjaya sendiri, komitmen sendiri, dan kita tanpa sedar lah kan, kita semakin jauh dengan mak sebab kita terlalu busy. So ini bukan cerita novel. Bukan. Ini bukan fiction. Bukan. Dia bukan hayalan. Bukan. Dia adalah kenyataan yang dilalui oleh anak-anak zaman sekarang. Yang sekarang tengah struggle dengan, I assume dunia sekarang macam sangat pantas, dan kita pun kena cepat-cepat kan. So dan kita mengenali Lynn di social media adalah seorang anak yang sangat baik, soleha, ada hubungan yang rapat dengan mak, dan kita pun kenal Lynn pun dekat social media ni dengan you punya orang kata apa, penulisan yang sedap. Bila dengar tu rasa macam calming je. Okay, I rasa ini macam adalah salah satu spot ataupun salah satu ruang yang kita nak penulis sendiri baca. Which page yang Lynn paling favourite sangat, dan kita nak minta Lynn bacalah dengan your intonation yang kita selalu dengar kat social media tu. Tapi kita nak dengar you baca kat mana, page yang mana satu. Jadi ke saya baca kat sini, saya InsyaAllah, cubalah. boleh. Sebab ada antara feedback yang kita dapat, diorang ni membaca buku Lynn ni Hari-Hari Terindah Bersama Mak, diorang bayangkan suara Lynn. Diorang bayangkan. So bila Syida baca pun Syida bayangkan suara Lynn yang tengah baca depan mata. So maybe Lynn boleh share lah which page. Dan you boleh baca juga dengan intonasi yang kita selalu dengar kat social media tu. Okey, saya cubalah ya. Untuk saya pilih satu page macam susah sikit lah. Okey. Tapi saya rasa yang ini yang saya tulis sambil membayangkan mak saya. Dekat muka surat 144. 144 korang Saya start pada awal Okey. Bismillah. Intonasi saya baca slow.
Kalau orang lain baca tu, dia baca laju. Siapa sangka kalau membawa mak ke hospital dan klinik adalah momen yang rasa orang sesakan. Orang biasa baca macam tu. Kalau saya, intonasinya satu persatu. Saya akan baca. Siapa sangka kalau membawa mak ke hospital dan klinik adalah momen yang ramai orang sesakan. Mungkin tak terfikir jauh yang itu bakal jadi kali terakhir kita lihat mak mampu berjalan ke kaunter sendiri tanpa dipapah dan mampu mengomel kepada kita bermacam-macam cerita. Dan dalam momen yang sama itu juga, Tuhan sedang memberi pesan kepada kita. Tua mak sudah tiba. Mak bakal berjalan di atas titi umur tua. Titi umur tua yang kita tak tahu pendek atau panjang perjalanannya. Kalau diizinkan dia, mungkin jauh mak boleh berjalan hingga ke hujung titi. Kalau kata hanya satu tapak dibenarkan, sempat ke kita gunakan masa yang ada sebelum terputus tali titi itu? Dan mak bagi tanpa sempat kita mengenali diri mak dan berat tua yang dia bawa. Gitu. Nampak? Terus rasa macam aura tengok dekat social media. Alah. Tapi bukan tengok kat podcast. Macam betul. Tak tipu. Itu bukan editing ke apa. Tapi memang real. Suara Lin, cara you bawa, intonasi tu macam terus rasa. Suka. Seketa-seketa saya. Suka. So mungkin lepas ni bila kita baca buku ni, betul-betul kita bayangkan Lin yang tengah baca untuk kita. Begitulah caranya nak membaca. Okay. So, bila Lin tulis pasal buku ni kan, kita boleh nampak lah Lin adalah seorang anak yang sangat rapat dengan mak. Dan orang kata boleh rasa lah vibe manja tu. Boleh rasa vibe manja tu. Maybe Lin boleh kongsikan lah. Sebenarnya Lin ni anak nombor berapa sebenarnya? Kenapa boleh ada bonding yang rapat sedemikian dengan mak? Lagi-lagi bila dah membesar macam ni, dah jadi anak yang dewasa kan. So anak nombor berapa sebenarnya? Saya anak bongsu. Begitu jelas. Begitu jelas titik kenapa manja dan rapat. Anak bongsu. Sebenarnya saya ada 3 adik-beradik. Tiga-tiga perempuan. Tapi jarak saya dengan kakak yang kedua tu dekat setahun. Jadi ibarat macam ada 2 anak bongsu lah di situ. Sebab yang pertama dengan yang kedua 12 tahun jarak. So yang sepatutnya jadi bongsu tu, adakah kakaknya pun ada hubungan yang rapat macam ni ataupun you lagi rapat? Sama. Sama, tak ada beza dua-dua. Jadi macam ada 2 anak bongsu kat situ. Faham. Tapi yang terpaling bongsu adalah Lin. Betul. Adalah Lin. Okay. Waktu Iman ataupun kita punya team lah macam present, kita punya next book will be tentang seorang anak yang dah dewasa dan maknya. Yang kita mungkin kita tak sedar kita akan terlepas pandang tentang kewujudan mak sebab kita terlalu busy kan. Dan waktu itulah Syeda terfikir, macam mana kan Lin boleh terdetik, boleh ada idea nak cakap pasal mak. Soalnya kalau cakap pasal mak ni orang akan olahkan, orang akan ceritakan dalam novel. Dia orang kata macam ini adalah cerita sebenar kan, macam tu dalam novel. Tapi Lin tidak. Lin bukan memilih genre fiction, Lin memilih genre self-help, genre buku untuk reflection. Dan maybe sebab selama ni Lin pernah tulis kat social media, adakah itu boleh jadi salah satu yang membuatkan itu adalah idea ilham untuk you tulis dalam buku ni tentang mak? Saya mendapat ilham untuk menulis buku ni. Senang katakan, mak saya adalah individu yang selalu berada depan mata saya. So dia adalah subjek yang memang akan ada depan mata saya. So dia adalah orang yang paling terapat untuk saya tulis. Senang untuk saya tulis. Saya kenal dia dan saya boleh tulis. Ini macam out of topic, out of questions kita lah. Syeda terfikir, kenapa Lin tak tulis novel kalau macam tu? Sebab kalau orang kata novel tu lagi rasa kan, boleh bayangkan situasi di sebuah rumah, di shopping complex kan. Misalnya ada novel-novel pasal kekeluargaan. Tapi kenapa Lin memilih genre ini? Cara saya tulis tak boleh berbunyi seperti novel. Cara saya tulis tu adalah ibarat saya tengah bermonolog dengan diri saya sendiri. Senang kata, semua yang saya tulis ni adalah bila saya pandang mak saya, benda tu akan pop up dalam kepala saya. Contohlah mak saya tengah marah buka botol kan. Saya macam, apa yang dimarahkannya sangat? Yang itu yang saya olahkan dalam buku tu. Kenapa mak saya marah time buka botol?
benda semudah itu. Jadi untuk jadikan benda tu sebagai novel macam tak sesuai. Faham. Okay, so dah terjawab dah. Kenapa Hari-Hari Terindah Bersama Mak ni bukan ditulis dalam genre fiction? Sebab yang ni orang kata lebih rasa kan. Sebab Lin pun nampak maknya sentiasa di depan mata dan terus ting, pop up macam tu. Okey, bila cakap pasal seorang mak, kita pun tahu doa seorang mak ni memang tajam. Dia tak ada, orang kata apa, orang kata bila mak doa tu akan makbul lah. Kuasa seorang mak, kuasa doa seorang mak. Jadi apa pendapat Lin tentang itu? Bagaimana Lin melihat kuasa doa seorang mak ni terhadap anaknya? Doa mak tu orang kata doa yang paling laju lah kena angkat, betul tak? Saya tak pandang ringan tentang ini sebab saya percaya semua kemudahan dan semua kerja yang mudah terjadi pada saya hari ini adalah atas berkat doa ibu saya sendiri. Kadang-kadang saya pernah tahu, saya rasa macam kenapa aku tak boleh travel macam orang lain Bila terdetiknya perkara itu dan saya luahkan perkara itu pada mak saya, tak lama saya cakap, mak, adik teringinlah nak pergi travel, tapi kita bukan orang kaya, kita tak boleh travel pun. Habis di situ sahaja conversation tersebut. Akan tetapi tak lama selepas itu saya dapat offer untuk pergi travel dengan agensi pelancongan. Wow. Tidakkah aneh perkara itu? Dan saya tak rasa itu bukannya kebetulan. Mungkin mak saya lepas dengar saya luahkan perasaan itu, dia balik dan membawa doa. Dan doa itu diangkat dan dijalankan sebegitu melalui saya. Ya, dan saya rasa doa seorang ibu tu bukan perkara yang main-main. Betul. Kita mungkin berseluruh dengan mak, dia rasa macam lapar lah nak makan ni. Minggu depan bukan ke mak dah masakkan? Betul tak juga. Itu pada mata kita bukan doa, tapi kalau mak kita tiada rezeki diberikan oleh Tuhan untuk mempunyai duit membeli lauk tersebut, bukan ke mak tak mampu nak masak lauk tersebut? Same thing. Betul. Sebab bila cakap pasal doa ni, dia banyak kan, dia banyak bentuk diberikan. Boleh jadi dia bukan datang melalui kita, datang melalui orang-orang sekeliling, keluarga ke, kawan-kawan. Tapi bila memang sangat mind blown lah bila Lin cakap pasal pergi travel tu. Tapi itu betul. Betul jadi. Saya tak pernah jalan-jalan dalam Malaysia pun dengan mak ayah saya dulu waktu saya sekolah sampailah universiti. Bila saya masuk universiti, saya akan luangkan masa dengan kawan-kawan saya yang lain yang berbeza background lah, obviously kan. Orang ni pergi travel sini, orang ni pergi travel sini. Saya pula tak adalah bercakap apa-apa. Saya tak ada rasa dengki. Cuma saya balik dengan mak teringinlah nak jalan dengan mak ini. Tapi kita berseluruh dengan menyedari diri kita itu tidak mampu. Tapi macam itulah doa mak. Kata, anak aku teringin nak pergi jalan rupanya. Mungkin dia doa banyak kali dengan Tuhan, anak aku nak pergi jalan ni. Tahu-tahu bulan depannya saya pergi ke luar negara terus. Pergi mana? Pergi ke Korea. Dengan? Itu bawa Korea Tourism. Dengan membawa mak. Sebab saya ingat. Saya dah tengok Lin ada post yang bawa mak sekali jalan-jalan kat Korea kan. Gitu, doanya gitu. Nampak the powerful of doa tu. Kita tak boleh nak sangka lagi doa daripada seorang mak. Betul. Dan bila sebab itulah kalau kita daripada kecil kot kan, bila kita nak exam ke apa, doakan tau kita boleh jawab, doakan tau apa yang kita belajar ingat. Tapi nervous tetap nervous, tapi bila duduk dalam exam tu macam tenang. Mungkin doa daripada jauh kan, jauh pun boleh dapat. Kita pun boleh dapat. So betul, doa seorang mak ni orang cakap dia tak boleh buat main-main lah. Kalau dalam bahasa Melayunya, dalam bahasa pasarnya, mulut mak masin. Macam selalu macam mulut mak ni masin lah. Betul-betul jadi tadi macam. Lagi bila mak kata jangan buat benda ni nanti jatuh. Kan selalu mak-mak macam tu kan, mak-mak Asian kan. Kali betul jatuh. Macam tu. So sebab tu kira orang kata apa yang dia keluar pada mulut daripada seorang mak tu pun kita kena, apa orang cakap, ambil perhatian jugalah kan. Sebab itulah doa yang baik-baik itulah yang kita mengharapkan daripada seorang mak. Dan dalam buku ni juga Syida paling suka bila Lin tulis pasal adik kan sibuk. Ada part dialog mak cakap. Waktu tu Lin ada mak nak pergi somewhere kan. Tapi dia tak nak ajak. Bukan tak nak ajak, dia bukan tak nak ajak, macam tak nak bagi tahu Lin kot. Sebab dia takut macam menyusahkan Lin, and dia nampak Lin tengah sibuk. Dan ayat dia keluar, adik kan tengah sibuk, adik kan sibuk. Dan itu pun buatkan Lin tersentak. That's why Lin tulis dekat bahagian tu kan. Dan mungkin Lin boleh kongsikan jugalah apa yang dimaksudkan dengan sibuk. Kesibukan, busy, yang menjadikan kita sebagai seorang anak
Tak kisahlah anak yang dah bekerja ke, dah lah kerja jauh daripada mak, anak-anak yang mungkin tengah melanjutkan pengajian dekat UST, ataupun anak-anak yang dah kahwin, yang dah ada suami, dah ada isteri, dah ada anak-anak sendiri, dan tanpa perasan, tanpa sedar, kita macam semakin jauh juga dengan mak. Dan kita rasa macam benda tu simple je. Alah, busy ke mak? Busy je, tak ada apa-apa pun. Bukannya buat dahaka ke melawan cakap mak ke kan. Busy je. So, boleh tak Lin kongsikan kenapa part tu yang paling tersentap, perkataan sibuk tu yang keluar daripada mulut mak? Perkataan tu pendek, sibuk, tapi berat tau makna dia. Perkataan ayat tu sendiri, adik kan sibuk, itu agak awal dalam buku ni saya tulis, dalam muka surat 14. 14. Itu antara salah satu momen yang saya rasa macam ayat tu ringkas tapi muka mak saya paling sedih. Dia senyum tapi mata dia sedih. Adik kan sibuk. Tak apalah, adik kan sibuk. Gitu ayat dia. Pendek je tapi saya rasa macam macam terkesima sebab saya tengok mata mak saya sedih. Sebenarnya kita tak sedar yang kita sibuk tau. Betul. Kita rasa macam kita pergi kerja hari-hari. Okey, bangun pagi, pergi kerja, balik dah pukul 6, pukul 7, mandi, makan, rehat, ulang balik rutin yang sama. Dengan objektif kita, misi visi kita adalah untuk dapat gaji hujung bulan. So kita back to back kerja. Kita macam tak apalah, hujung bulan nanti boleh belanja mak makan 30 hari. Tapi within that 30 days, kita seorang saja yang mengejar misi visi tersebut untuk dapat gaji dan bawa mak pergi makan. Exactly. Tapi adakah mak kita menyedari misi visi kita itu? Betul. Kita tak adanya, mak, ada nak pergi kerja ni, nanti hujung bulan kita pergi makan, okey? Kita tak biasakan diri kita untuk menyebut perkataan sebegitu. Memberitahu misi visi kita dan objektif kita, sibuk itu untuk mak kita. Betul. Jadi bila mak kita tidak mengetahui kenapa kita sibuk dan ke mana kita nak bawa sibuk kita tu, dia hanya tunggu. Dan itu yang membuatkan dia rasa sedih. Sebab dia rasa macam dihilang fungsi diri dia di situ. Aku dah tak penting. Dia nak kejar sibuk dia. Sebab dia tak faham kita kejar sibuk tu untuk apa. Betul. Cuba kalau kita duduk sekejap dengan dia. Mak, adik minggu depan sibuk sikit tau mak. Adik ada OT. Nanti duit lebih OT tu minggu depan tu kita pergi makan. Tidakkah bila dia mengetahui objektif misi visi kita itu memudahkan harian kita sebab dia akan bawa doa tu. Anakku nak pergi OT ni, aku doakan dia mudah buat kerja, dipermudahkan begitu. Jadi perkataan sibuk tu adalah kita yang melakukan kerja harian kita sebenarnya. Cuba ubah konsep itu dengan memberitahu kepada mak kita kenapa kita sibuk. Kenapa kita tak sempat? Mungkin macam mak bukan beri alasan. Betul. Cuma menjelaskan kepada mak kita. So mak kita pun akan faham. Dia bukan macam, dia pun tak rasa macam anak dia menjauhkan diri. Betul. Tapi anak dia tengah struggle untuk capai visi dan misi tu. Betul. Untuk apa? Untuk keluarga semulalah. Betul. Dan mungkin Lin boleh kongsi juga perasaan Lin time tu kan. Sebab mungkin kita boleh validate perasaan kita juga anak-anak ni. Bila mak cakap, tak apalah, kakak sibuk lah, tak apalah adik sibuk, tak apalah, nanti-nantilah, awak kan sibuk, nanti je lah bila ada rezeki kita pergi. Contoh, apa perasaan Lin time tu? Time tu saya dalam kereta tau. Mak saya nak keluar daripada kereta. Dia nak turun kereta, adik kan sibuk. Sambil dia keluarkan badan dia tu, muka dia pandang ke saya. Walaupun dia senyum kan, adik kan sibuk. Lepas tu dia keluar, masuk rumah. Saya rasa macam carut sedikit. Saya rasa macam buruknya aku ni, jahatnya aku ni, apa yang aku sibuk sangat? Aku datuk ke? Aku menteri ke? Aku kaya sangat ke sibuk aku tu? Sibuk sangat ke aku ni untuk duduk sekejap dengan mak aku sendiri? Kaya sangat ke aku ni nak belagak apa? Aku duduk belagak cakap dengan mak aku, sibuk. Tapi apa yang membawa hasil kepada sibuk itu untuk mak kita? Betul. Kita ketepikan mak kita untuk sibuk itu. Faham tak perasaannya? Saya rasa macam sedikit bodoh lah. Senang ceritanya lah. Bila saya tengok mata mak saya macam tu, bila mak saya senyum, cakap adik kan sibuk. Bila dia masuk ke rumah, sosok belakang badan dia tu nampak begitu lemah. Faham. Bila dia masuk pagar, kita rasa macam, bodohnya aku ni, apa yang aku sibuk sangat? OT tu okeylah OT, kerja okeylah kerja. Tapi dia nak minta apa? Pisang goreng petang ni, kenapa tak boleh sangat aku nak bagi? Macam tu. Singgah sekejap kan? Betul. Begitu. Sebab kita rasa macam benda tu benda yang tak penting, tak sedar. Tak sedar sebenarnya benda tu penting. Sebab bila baca buku ni kan, saya pun rasa assume everyone yang dah baca buku ni, lagi part yang sibuk tu, semua akan stop dekat page tu. Sebab waktu Syed dah baca buku ni,
waktu kita nak buat konten buku ni kan, saya memang stop lama dekat certain page yang paling saya ingat pasal sibuk dengan pasal call. Itu yang memang paling lama. Sampai saya rasa macam, betul lah. Apa yang aku buat selama ni memang agak salah. Dan betul bila Lin cakap, bagilah tahu mak kan. So start pada baca buku ni, bila contoh saya tak sempat nak singgah rumah, tak sempat, walaupun hantar anak kat rumah mak, tapi tak sempat nak singgah, minta tolong suami ambil je. Bila baca buku ni, kita dah cakap, sorry tau, kakak busy. Nanti kalau ada masa kakak singgah Kalau sebenarnya saya diam je. So bila baca buku ni macam sangat membuka mata yang sebenarnya mak kita tunggu tapi dia tak cakap. Itu belum lagi kalau dia tunggu, dia ingatkan Syida datang ambil anak, dia dah masak lauk lebih. Ya, pernah berlaku itu. Memang pernah berlaku. Pernah. Sebab waktu tu saya tak bagi tahu yang saya tak sempat ambil. So saya tak bagi tahu pertukaran orang yang datang ambil anak tu. So bila dia kata, oh ibu ingat kakak datang, ibu dah masak dah kakak punya cucu udang. So macam, alamak bu, sorry tak bagi tahu, tak sempat. So memang waktu tu rasa sangat bersalah sangat, rasa macam dosanya aku buat benda alah ni. Sebab tu orang selalu terfikir tau, bila cakap buat salah dengan mak ni, bila kita kecilkan hati mak. Betul. Kita buat mak nangis, kita lawan cakap mak, kita naik suara dengan mak. Tapi kadang-kadang benda tu pun benda yang remeh bagi kita pun sebenarnya boleh buat mak kecil hati. Cuma padahal dia tak membesarkan je. Syida dalam seminggu tu banyak kali balik kan? Exactly, betul. Tapi dia excited je setiap kali anak dia balik. Saya masakkan cucu udang lagi. Betul. Saya tak cakap pun. Tak minta excited pun. So maybe waktu tu pun sebab dah 2 minggu tak balik, walaupun rumah sekangkan kera je kan. Tapi sebab komitmen, event back to back. Macam Lim pun banyak kempen kena datang kan. Kadang-kadang weekend kita 4 minggu sebulan tu weekend tak duduk rumah. Betul. Dapur tak berasap sebab kita keluar event. Betul. So bila nak datang jumpa mak tu, walaupun mak tu duduk macam bersin pun sampai, tak sempat. Bersin pun boleh dengar tapi tak sempat. Memang tak sempat. Betul. So bila baca buku ni macam dia bagi kita reflect Tapi dia bagi kita take a pause juga as seorang anak. Supaya macam, jangan laju-laju, nak laju-laju gimana? Betul. Again, kita bukan Perdana Menteri. Betul. Jangan kena fikir hal masalah dunia ke apa ke. Gaji kita berapa je? Gaji kita berapa je nak sibuk sangat. Cukup-cukup je. Macam tu kan. So, sukalah bila baca buku ni. Dan buku ni pun, I rasa, tadi pun kita punya tim bos kita beritahu kat Lin kan, ada orang tanya, saya tak ada mak, boleh ke baca buku ni? So, sebenarnya boleh je. Selagi kita pegang title anak, dan boleh. Kita pun bakal jadi seorang mak juga selepas ini untuk yang perempuan. So mungkin buku ni lah boleh buka mata kita jadi seorang anak yang baik dan jadi seorang mak yang terbaik juga untuk anaknya, insya-Allah. Okey. Dan ingat tak waktu kita live pre-launch dan juga live launching kita, Lin selalu tekankan kenapa Lin keluarkan buku ni, sebab Lin nak habis je baca buku ni, semua anak-anak yang membaca tu, bila suatu hari nanti Allah ambil mak kita buat selama-lamanya, kita hanya menangis sebab sedih. Menangis sebab mak dah tinggalkan kita, mak dah tak akan ada dengan kita. Tapi Lin tak nak anak-anak seperti kita nangis sebab menyesal. Nangis sebab tak sempat tu, tak sempat ni. Mungkin Lin boleh kongsikan juga kenapa benda tu yang Lin tekankan dalam buku ni. Sebab saya dikelilingi dengan ramai kawan-kawan yang sebaya-baya kita lah kan, yang kehilangan emak. Dan bila mereka kehilangan emak, kebanyakan mereka membawa rasa penyesalan yang sama. Contoh, kenapalah aku tak bawa mak aku pergi klinik kesihatan, kenapalah aku tak paksa mak aku, kenapalah aku tak ni, kenapalah itu, kenapa ini, like banyak penyesalan. Ada mungkin 1 ke 2 saja kawan saya yang mampu pergi ke pusara mak dia, tapi dia tersenyum. Dia rasa macam, okay tak apa, I did my best. Aku dah ada cukup masa dengan mak aku. Aku cuma rasa sedih bila mak tak ada, tapi aku tak sesal. At least aku dah cuba untuk mak aku. Begitu. Saya nak membawakan konsep dan vibe yang sama untuk kawan-kawan di luar sana, untuk membawa perasaan begitu. Tidak menyesal. At least kita dah cuba. Nanti dah tak ada, sesal tu berat. Begitulah. Faham, betul. Sebab tak salah nak nangis,
Tak salah je lah. Mak kita kan yang lahirkan kita, yang susah lah besarkan kita. Mungkin ada ikat perut nak bagi kita itu ini. So bila once dia pergi, kita macam hilang satu figura yang penting lah. Tempat kita nak rely on. Sebab Syida rasa you sendiri dah berkahwin pun, still nak cerita kat mak. Still nak mengharapkan, nak mengadu kat mak. Sebab bagi kita, yelah kita dah kahwin, kita dah besar. Tapi I'm still your baby, right? Macam betul. Kita still anak kecil lah dekat mata mak kita. Dan Syida pun sama lah. Kalau macam dah jadi seorang mak ni, kadang-kadang nak mengadu, penat lah jaga anak macam tu kan. So still nak mengadu walaupun kita dah besar, kita dah boleh fikir mana baik, mana buruk. Dan sukalah bila Lin cakap pasal penyesalan tu. Sebab once bila mak kita dah pergi, kita tak boleh nak turn back kan. Tak boleh nak putar balik masa. Selagi kita mampu, kita buat. Betul. Selagi ada masa, kita buat. Gitu. Betul. Jangan tunggulah. Sekecil-kecil pun boleh kan sebenarnya kan. Sebab ramai yang salah faham. Mungkin Lin boleh kongsikan juga. Orang ingat hargai mak tu kena ada duit yang banyak. Kena jadi kaya. Seperti mana yang selalu portray dalam social media. Bawa mak pergi melancong. Bawa mak pergi umrah. Belanja emas. Kereta. Pergi mana lagi yang kita selalu tengok kat social media. Beli bag branded, high-end punya bag. Maybe you boleh kongsikan juga sebagai seorang anak yang kita biasa-biasa menunggu gaji bulanan. Kita kan selalu tengok macam Instagram ke TikTok ke, dekat timeline kita mesti ada founder-founder yang diberikan rezeki oleh Tuhan untuk mempunyai duit yang lebih banyak daripada kita. Hari Raya kan diorang bagi gelang pak macam tu kat mak dia kan. Besar daripada jauh dia nampak. Founder tu pula sama bayi dengan kita. Betul. Kita rasa macam kecil sangat tau. Kerdil sangat diri tu. Masa fikir macam ini kalau mak aku tengok ni gagalnya aku. Macam tu. Tapi saya rasa macam mak kita ni dia tak kisah pun apa yang kita bagi sebenarnya. Dia happy je. Kalau kita bagi handbag harga RM50 beli kat TikTok, mak kita akan pakai. Ke pasar dia pakai, ke kenduri dia pakai, pergi jalan dia pakai. Sebab dia rasa macam, oh anak aku bagi. Anak aku gaji yang sekecil-kecil itu bagi ini. Dia punya penghargaan tu lagi besar. Gaji anak aku berapa je, dia belikan aku yang ini, nanti dia makan apa? Ya, dia fikir pula pasal kita. Yes. Kita beli untuk dia, maksud kita adalah duit ekstra tu. Betul. Tapi dia fikir kita tak cukup nanti duit. Nanti tanya lagi, adik beli beg ni berapa? Lah, nak bayar ke? Dia nak risau. Balik ke? Dia risau kita guna duit banyak untuk beli beg tu. Betul. Betul lah. Sudah betul. Macam baru tiba-tiba macam ting macam sebab bila setiap kali kita beli barang untuk mak kita kan, mak kita akan bebel-bebel. Marah. Betul. Dia marah kenapa bazir duit. Betul. Dia nak tapi dia marah. Ya. Dia malu tapi mahu. Dia malu tapi mahu. Dan sukalah bila Lin cakap macam tu bila sentuh pasal mak. Sebab anak perempuan ni, tak tahulah Lin pernah dengar ke tak, sebenarnya orang memang cakap anak perempuan ni dia akan ada love-hate relationship dengan mak dia. Dia ada part dia akan bergaduh, ada part dia akan salah faham, ada part dia manja macam peluk, clingy kan. And maybe Lin boleh kongsikan jugalah macam mana anak-anak yang mungkin tak ada hubungan yang maybe kita boleh cakap kurang baik. Maybe dia ada trauma ke yang berlaku dalam keluarga dia yang ada hubungan tidak indah seperti anak-anak yang lain. Adakah buku ni boleh bagi impact dekat mereka, especially anak perempuan ataupun anak lelaki? Sebab orang ingat anak lelaki tak boleh baca. Oh, anak lelaki lagi kena baca lah. Kan? Maybe Lin boleh kongsikan lah untuk anak-anak yang tidak mempunyai hubungan. Sebenarnya kan saya berjumpa dengan salah seorang pembaca di launch event hari tu. Dia kata dia tidak mempunyai hubungan yang baik dengan mak dia. Dan bila dia baca buku tersebut, instead of dia kata saya cemburu atau tidak faham situasi yang saya tulis dalam buku ini, dia bagi tahu kat saya yang saya nak anak saya mempunyai perasaan begini waktu saya jadi mak. Dia baca buku tu, instead of dia rasa jealous atau dia tak faham dengan situasi tersebut, tapi dia nak diri dia menjadi emak yang berada dalam buku ni. Dia bukan nak jadi anak, tapi dia nak jadi mak. Dia punya cara dia pandang buku tu lain sebab dia kata dia tak ada hubungan yang baik dengan emak dia. Tapi tak salah pun nak baca sebenarnya. Tak salah pun. Mungkin siapa tahu melalui buku tersebut, saya nasihatkan dia jugalah, cuba usaha sedikit demi sedikit. Kalau dia kata mak dia sibuk, mak dia bekerja,
mak dia mempunyai background yang sangat berpendidikan. Jadi untuk dia dekat dengan mak dia tu susah. So saya nasihatkan dia boleh baca buku ni, tak kisah. Cuma mungkin dia punya kedudukan dia berubah. Cuba awak yang usaha untuk dekat dengan mak awak dan awak yang ubah jadual awak tu, saingkan dengan jadual mak awak. Begitu. Saya nasihatkan dia begitu. So sebenarnya kan, Syida kan tak dapat datang kan waktu event launch tu kan. So bila dengar cerita-cerita daripada tim pasal event Lin waktu tu, rasa macam ruginya aku tak ada time tu. Nak tengok depan mata. Lagi bila kita ada shoot content kan, Pak Kari tu. Kari? Ingat tak yang dia kata yang mak dia meninggal? Lepas tu dia pertama kali dia masak kari, ayah dia tambah and dia nangis. Saya pun nangis tengok video tu. Saya nangis part ni. Yang tak ada orang nak bancuhkan lagi Milo dia. Lepas tu dia bagi tahu mak dia tak ada tahu mak dia meninggal. Mak dia kata, mak tak apa, adik dah reti bancuh Milo sendiri dah. Mak jangan risau. Oh man. Saya terus rasa macam ouch. Padahal benda tu simple je, bancuhkan air Milo untuk dia. So sad. So sebenarnya kita kan tak tahu kehidupan orang macam mana kan. Betul. So bila ada event macam tu sebenarnya ramailah anak-anak yang struggle dengan komitmen tapi dalam masa sama struggle juga dengan kerinduan. Betul, diorang rindu mak diorang. Diorang dah besar tapi diorang rindu. Betul. Umur kadang dah 35, 30. Betul. Tapi rata-rata yang membaca pun umur itulah. Saya rasa memang rata-rata yang baca buku Lin ni 25 tahun ke atas. Betul. Yang memang dah ada kehidupan sendiri. Betul. Yang dah decide dah nak pergi ke arah mana kehidupan dia kan. Betul. So macam how was your feeling waktu ada orang minta izin dengan Lin nak peluk mak Lin? Saya rasa macam nak kata saya rasa macam nak susah nak ajak dengan betul. Saya rasa sedikit teruk sebab saya masih lagi mempunyai mak sedangkan orang lain mengharapkan ada mak. Kalau saya tak hargai mak saya, apa perasaan orang yang melihat saya itu? Sedangkan mereka menginginkan apa yang saya ada, tapi diorang tak ada. Macam itulah. Sukalah. Nanti kita repeat balik podcast ni. 2.0. Allah. Tapi kali ni lepas yang 2.0 kita ajak mak lah. Kita nak dengar jugalah daripada mak. Mak saya malu. Tak apa mak, kita 3 orang je. Yang cameraman, videographer, yang ada semua pejam mata. Pejam mata nanti lepas ni. Mak saya malu. Macam tu. Okay. Lin dah berkahwin. Lin dah ada keluarga sendiri. Mungkin Lin boleh ceritakan apa perasaan Lin sebelum berkahwin. Sebab Syida pun ada thoughts macam tu. Bila aku dah kahwin nanti, aku dah tak boleh dah nak ajak mak aku pergi jalan-jalan. Kena minta izin suami dulu. Lepas tu maybe macam tak boleh nak spend time lama kan. Sebab kena ikut suami ke apa kan. Dan mungkin Lin boleh ceritakan jugalah macam mana hubungan Lin dengan mak selepas kahwin. Bila dah jadi anak yang dah sedang mendewasa, tapi ada keluarga sendiri, ada tanggungjawab yang perlu dipenuhi sebagai seorang isteri terhadap suami, tapi masih lagi perlukan mak dalam hidup. Pertama-tamanya lah, alhamdulillah, saya diberikan rezeki suami yang melepaskan saya ke mana saya mau pergi. Pergilah sejauh mana pun asalkan dia tahu saya kat mana, dia okey. Kalau dia busy, Isnin sampai Ahad dia busy kan, pergilah mana-mana tapi bawa mak, cakap dengan dia. Pergilah mana-mana tapi bawa mak. Dia sendiri yang mengizinkan saya bawa mak. Kalau saya nak pergi shopping mall, saya rasa nak pergi minum kopi lah, pergilah, bawalah mak. Macam tu. Dia sendiri yang bagi green light. Kata pergilah dengan mak sebab dia tahu saya ni tak ada kawan. I see. Dia pun tidak dapat menjalankan tanggungjawab dia untuk meneman saya sebab dia busy kan. So dia mewakilkan mak saya. So saya rasa itu rezeki saya lah. Untuk dapat berjumpa dengan mak saya even selepas saya berkahwin. Untunglah bila dapat suami yang baik, yang memahami kan. Sebab ada certain anak perempuan yang kita pun baca dekat social media, dekat thread, dekat TikTok kan, yang kongsikan yang dia rindu kat mak dia. Dia nak balik kampung pun kena marah. Betul. Padahal jumpa mak je tu. Bukan jumpa orang luar ke apa kan. So kadang-kadang bila ketakutan orang menjadi seorang anak ni
bila nak berkahwin, nak hidup dengan orang baru tu, itu boleh jadi salah satu ketakutan lah bila tengok kat social media kan. Betul. Tapi mungkin Lin antara salah seorang figure juga kan, public figure yang tunjuk tak semua orang. You kena berkomunikasi juga dengan suami, dan rezeki juga dapat suami yang baik. Dan mungkin Lin boleh ceritakan sikit ke hubungan Lin dengan mak. Macam mana daripada Lin kecil, sekolah, remaja, jadi anak dara, bujang, sehinggalah dah jadi isteri orang. Adakah sama? Adakah memang ada perubahan? Sebab macam ni Syida cakap lah, dulu kita memang berkepit dengan mak. Memang pagi, petang, siang, malam nampak muka mak. Bila dah kahwin, tak nampak. Kita jarang. Ada orang rasa jauh. So macam mana dengan Lin sendiri? Adakah ada perubahan yang besar bila setiap masuk fasa-fasa baru? Daripada sebelum berkahwin tu senang kata sama je lah. Sebab saya dilahirkan dengan melihat mak saya seorang suri rumah. So dia memang tidak pernah bekerja sejak saya lahir sampailah sekarang. So saya melihat dia sebagai figura rumah. Lepas saya balik sekolah rendah, dia ada kat rumah. Lepas saya balik sekolah menengah, dia ada kat rumah. Saya balik universiti, dia ada kat rumah. Saya balik daripada bekerja, dia ada kat rumah. So dia di mata saya adalah rumah saya sebelum saya berkahwin. Lepas saya berkahwin, saya perlulah melihat suami saya sebagai rumah saya, betul tak? Betul. Tapi entiti mak saya itu masih lagi tidak berubah untuk menjadi rumah dan tempat teduh saya, sebab saya masih lagi bercerita pada mak saya walaupun saya jumpa mak saya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Saya masih lagi menyimpan semua cerita. Saya bekalkan semua cerita dalam 1 minggu tu, saya bawa balik, saya jumpa mak saya cerita. Masih lagi sama, tidak berubah, cuma tidaklah jumpa hari-hari. Begitu. Tapi faktanya dia masih lagi tempat teduhan untuk saya bercerita tentang hari-hari saya, masih lagi sama. Masih lagi sama. Tak berubah pun. Tak berubah. Mak Lin tak garang ke? Mak saya jenis yang mendengar. Dia dengar sampai habis, lepas tu dia, oh kenapa tak ni, kenapa tak tu, ini. Oh lepas tu dia buat apa, lepas tu dia buat ni. Dia, kedudukan mak saya tu kan daripada waktu saya kecil sampailah saya besar, dia berubah-ubah tau. Waktu saya kecil dia mungkin cikgu saya. Waktu saya sekolah menengah mungkin dia orang yang menegur saya. Bila saya dah lepas berkahwin, dia adalah kawan saya. So adik masak apa hari ni? Mak masak ni. Mak pergi ni. Adik pergi mana ni? Macam tu. Dia jadi kawan. Sebab jarang lah kita jumpa, kan jarang lah. Mungkin ada orang tak open cerita kan. Kalau macam apa yang macam kalau Syida lalui sendiri, waktu Syida kecil-kecil, saya paling takut dengan Mak Syida. Mak Syida ni kalau mengajar satu jiran, semua satu lorong boleh tahu. Macam tu. Dia punya garang dia tu. Tapi bila masuk sekolah menengah, dia dah start ikut kawan. Sebab dia macam anak dah remaja, dia dah tone down sikit kan. Lepas tu bila dah nak kahwin, dah kerja, lagilah best friend forever. Macam tu. So tu yang Syida tanya, macam mana Lin punya hubungan daripada kecil. Sebab selalunya kita tengok mak-mak Asia ni, mak-mak kita zaman dulu tu, garang dia lain macam. Dia macam saya kata lah, bila mak mengajar, buat homework sama-sama dengan kita, kalau boleh satu kampung nak tahu. Mak saya tak garang kot. Ayah lagi garang? Oh, ayah saya lagi garang. Patutlah. Ayah saya lagi garang. Faham. Saya kalau duduk dengan ayah saya tu macam duduk dekat meja menteri lah. Saya rasa itu saya dulu. Saya dengan mak saya seperti pesalah lah di situ. Menunggu masa je untuk dapat hukuman. Tak berani nak buka mulut. Kalau dia borak dulu, baru saya borak. Okey ayah. Macam tu. Kalau dengan mak saya tu, letak baik. Mak tahu tak? Lain vibe dia. Saya rasa sebab Lin anak bongsu. Mungkin. Sebab kalau macam seperti saya kata, selalunya kita dengar yang anak-anak sulung ni, anak-anak perempuan yang lahir dulu, dia macam ada love-hate relationship sikit, takut dengan mak. Kalau macam Syida pun, kalau dulu tak nak pergi sekolah, saya tak berani ikut mak saya ikut ayah. Oh, iya. Kalau nak tunjuk di podcast, saya tunjuk kat bapak saya dulu, baru tunjuk kat mak. Tak berani nak tunjuk. Garang sangat sebab ni. Dia macam yelah, kot zaman kita dulu kan macam belajar tu memang kena betul-betul kan. Betul. Tak kisah cikgu rotan pun tak apa. Asalkan memang itu yang terbaik. So tu yang tanya tu, ada perubahan tak? So boleh, betul lah yang kita dekat awal tadi tu, tepat fakta anak bongsu. Yes. Anak bongsu punya privilege kan. Janganlah begitu. Manja. Okay, manja. Okay, ini yang paling kita nak tahu pasal Lin. Apa itu? Sebab Lin kan suka share pasal mak kan. Apa perkara yang Lin paling ingat pasal mak? Memang pergi mana-mana, kalau you jauh daripada mak, benda tu yang akan macam bestnya. Kalau mak tu apa yang paling ingat? Bestnya kalau balik mak dah masakkan.
Bukan kita ambil kesempatan. Tak apa, saya faham. Saya faham di sebalik ayat itu. Bukan ambil kesempatan, tapi lauk yang mak masak tu, rasa tu takkan dapat kat mana-mana kedai nasi campur. Betul. It is not the same. Baru-baru ni, kemarin kah? Saya balik ke rumah mak saya. Sebab rumah saya tak ada elektrik. Saya bawa lah laptop saya dah bawa pergi rumah mak saya. Lepas tu saya dah nak balik. Lepas tu tengah hari tau. Pukul 1 macam tu. Saya tak makan lagi. Lepas tu saya buat kerja dekat dapur. Saya tengoklah sikit bawa turun saji ada apa. Tapi tiadalah niat untuk memakan lauk yang mak saya masak tu. Sebab saya tahu mak saya masak untuk ayah saya saja. Sebab tak ada plan lah saya nak datang situ. Sebab tak ada api. Singgahlah sekejap. Saya bukalah sikit. Oh, ada peria nanas. Ada peria, ada nanas, ada paceri. Saya cakap, sedapnya. Kita tak balik. Bukan saya punya, ayah saya punya. Lepas tu saya balik. Saya cakap, mak, adik nak balik ni. Adik nak bawa paceri tak? Saya macam, banyak ke? Boleh ke? Ambil lah. Begitulah ya. Kita nak. Itu yang kita rindukan sebenarnya. Ya, betul. Cuma mak kita mungkin tak faham lah. Kenapa kau rindu sangat dengan masakan aku ni? Masakan biasa-biasa je. Yelah tu. So bila kita tanya mak masak, ibu masak apa? Campak-campak je. Ayat betul, dia kan? Campak-campak je. Itu sedap. Entahlah, tak tahu lah masak apa, campak-campak je. Tapi benda tu yang sedap. Betul. Saya berjaya membawa paceri nanas. Berjaya. Saya berjaya. Walaupun hanya 4 ketul. Lain tu ayah saya punya 4 ketul. Tapi saya happy sangat malam tu. Saya cakap, oh ada paceri mak. Itulah yang saya rasa macam saya rindu sangat. Saya rasa memang orang kata air tangan seorang mak tu tak boleh lawan. Betul. Tak boleh lawan. Memang tak boleh lawan. Walaupun kadang tak cukup rempah pun. Betul. Tapi yang dia masak tu entah kenapa sedap dia tekak kita. Sedap. Tak boleh lawan lah chef terkemuka tu. Betul. Ya, mak kita lagi hebat lah orang kata kan. Betul. Okay, kalau yang paling indah adalah pasal tentang masakan. Tipulah kalau Lin tak pernah gaduh dengan mak. Tak pernah, bukan gaduh lah. Kita tukar ayat. Perselisihan faham. Mungkin ada benda yang tak capai sepakat itu. So maybe Lin boleh kongsi lah. Pernah tak Lin berselisihan faham? Mungkin merajuk dengan mak. Dan waktu tu apa yang Lin rasa dan apa yang Lin buat after that? Perselisihan faham. Saya tak pasti kalau ini perselisihan faham atau saya merajuk dengan mak saya. Tapi perkara ini berlaku waktu umur saya 17 tahun. Saya ketika itu ada skoliosis. Saya kena pakai body braces. Saya kena ikat badan saya dengan body braces silikon tau. Saya perlukan bantuan mak saya untuk pakai dan tarik dan ikat. Saya tak boleh buat sendiri. So dia sakit tau. The whole body ni saya kena pakai silikon. Dan mak saya kena tarik zipper tu kat belakang. Baru saya boleh pakai baju sekolah saya dan saya pergi sekolah. Pada satu hari ini, orang yang sakit ni kan dia sensitif kan. Okay, saya nak pergi sekolah. Saya nak pakai body braces tu. Tapi saya perlukan bantuan daripada mak saya. Ketika tu saya dah lambat. Saya tengok jam dah pukul 11.20. Pukul 11.30 lagi 5 minit bas sekolah nak sampai. Saya macam mana mak ni nak pakai baju tak pakai lagi ni. Mak saya tengah ambil, tak tahulah apa kat belakang rumah tu. Mak saya dah lambat. Lepas tu bila mak saya masuk rumah, saya cakap, tak apalah mak, hari ni tak payah pakai body braces lah. Saya sarung baju saya, pakai tudung, saya terus keluar. Tapi saya ingat pada hari tersebut saya rasa sangat sedih. Sebab saya nak pakai body braces tu sebab saya nak sihat. Saya nak pergi sekolah. Saya nak cepat baik. Tapi bila saya dah dewasa, bila saya ulang balik situasi tersebut, saya dapat faham perasaan mak saya yang mak saya tak sanggup nak tarik body braces tu dekat badan saya. Badan saya sengit. Body braces tu kena tolak badan saya. So dia yang kena tarik body silikon tu, body braces tu. Dia yang kena tarik. Dan saya rasa dia macam, at some point saya rasa dia mengelak untuk letak benda tu dekat badan saya. Sekali saya nak pergi sekolah je, saya macam, mak saya nak pakai. Mak dia nak pakai ni. Lepas tu mak saya tak ada. Saya tak tahu dia pergi mana. Dia pergi belakang rumah. Dia pergi dalam bilik, dia pergi toilet. Saya dah lambat. Saya nak kena gerak pergi sekolah kan. Saya kerja bas. Kalau dah lambat, saya gerak je lah tanpa body braces tu. Salam tak time tu? Tak sempat. Dah kerja bas. So balik tu rasa sebersalah lah Balik tu saya masih lagi rasa sedih lah sebenarnya. Lambat untuk saya sedar yang sebenarnya dia tak sanggup melihat anak dia. Sebab dia kena buat sendiri benda tu kan. Dia rasa, oh sakitnya anak aku, kena tarik benda tu. She was just sad to do so. And I didn't realise. Begitulah. Yang lain tak pernah berlaku lah. Maksudnya tak pernah macam merajuk dengan mak. Tak pernah. Tak pernah. Tak Alhamdulillah. pernah. Anak yang baik. Okay, so dalam buku ni juga ada part yang paling saya rasa semua orang akan tersentuh. Saya rasa sedih sebab bila Lin cakap supaya mak tak lalui
semua tu bersendirian. And Lin pun ada cakap langkah kita pun kena perlahan sama dengan mak. Dan kita pun, parents kita sendiri pun ada ketakutan diorang sendiri walaupun anak-anak diorang dah besar, dah ada keluarga kan. Dan Lin pun dan kita pun selalu dengar lah, Syida pun melalui benda yang sama. Mak ayah kita ni kalau kita sakit bebel pergi hospital. Tapi bila diorang sakit tak nak pergi hospital. Degil nak pergi hospital kan. Dan mungkin sebab diorang pun takut. Diorang ada ketakutan diorang sendiri tapi depan anak-anak dia nak tunjuk diorang kuat, firm kan. Macam kita boleh rely dekat diorang. Mungkin daripada perspektif Lin sendirilah. Kenapa Lin bawakan supaya mak tak bersendirian? Kita sebagai seorang anak kena memperlahankan langkah. Kena saing dengan langkah mak. Dan mungkin Lin kongsi kenapa Lin nak tekankan tentang perspektif itu dalam buku ni? Saya, waktu saya tulis part tu, sebenarnya saya melihat diri saya sendiri. Saya dilahirkan dengan empati yang agak tinggi. Tapi background saya, selepas saya habis universiti, saya terus bekerja sendiri tanpa duduk di mana-mana company. Saya tak ada kawan office. Saya bekerja sendiri, sentiasa berdua dengan bakal suami saya ketika itu. So saya tak ada kawan-kawan untuk luangkan masa. Tapi saya teringin nak pergi beli barang dengan kawan, nak pergi berjalan dengan kawan, nak pergi buat kerja dengan kawan. Tapi saya rasa kosong sebab saya tak ada teman. Saya menggunakan perasaan yang sama itu bila saya balik rumah, saya tengok mak saya. Ini baru aku yang tak ada kawan waktu kerja sebab semua kawan-kawan aku semua 9 to 5. Kita pula kerja sendiri, jadual tak sama. So kita nak ke mana-mana tak ada teman. So kita rasa kosong tau. Nak lepak tak ada kawan, nak pergi wayang tak ada kawan, nak pergi makan tak ada kawan, mana-mana tak ada kawan. Tapi bila kita balik rumah, kita tengok mak kita yang suri rumah dekat 40 tahun. Dia ada kawan ke? Dan mak saya tak ada guna telefon bimbit. Dia ada kawan ke? Dia tak ada kawan. Yang kawan yang dia ada satu-satunya adalah anak-anak dia dan suami dia. Dan saya rasa macam, sikit lagi nak mencarut. Kenapa saya rasa sunyi ni sendiri sedangkan mak saya yang dah berpuluh tahun kat rumah tu mungkin lagi sunyi daripada saya dan tak ada orang tahu. Dan saya menggunakan konsep yang sama untuk memastikan mak saya tak rasa sunyi itu sebab saya rasa saya tahu dan faham rasa ketiadaan teman ketika mahu ke mana-mana. Saya nak mak saya tahu yang adik ada. Macam tu. Tak apa mak, adik ada. Saya selalu berangan yang saya nak ada kawan yang ajak saya dahulu sebelum saya mengajak dia. Weh, jom pergi sini. Weh, tak apa, aku jemput engkau. Kita pergi sini. Saya tak ada kawan macam tu. Tapi saya teringin. So, saya menjalankan diri saya menjadi kawan tersebut kepada mak saya. Konsep yang sama. Okay, Lin, sekejap kita pergi lunch Okay. So betul lah bila cakap tak nak mak bersendiri. So, betul, Syida pun baru terfikir sebab ibu Syida start isi rumah before Syida kahwin. So lepas tu dia memang 24 hours di rumah sahaja. So bila tersedar macam alah, ibu tak ada kawan. Dia dah tak jumpa kawan-kawan office dia dah. Message pun tak tahu kan. Dan bila baca buku ni betul lah kita kena slow down jugalah langkah kita sebagai seorang anak yang kita ada energy dengan mak kita yang kudratnya dah seperti itu. So bila baca buku ni tu saya cakap buku ni memang bagi kita sebagai seorang anak pun untuk take a pause lah. Untuk bagi kita rehat sekejap, rehat dengan mak. Rehat dengan mak. Dan boleh nampak lah macam mana 10 minit kita spend masa dengan mak tu pun best. Betul. Kita akan rasa tak cukup sekejap lah, 5 minit lagi balik lah. Macam tu kan, kita akan rasa macam tu. Okay, soalan ni kita pernah tanya. Dekat Lin kan, waktu pre-launch dengan live launching. Tapi sebabkan buku ni dah best seller, selama 2 bulan, hampir 3,000 naskah terjual. Dan mungkin ada orang tak tengok pun pre-launch kita, tak sempat tengok, tak sempat pun beli dekat live launching. Dia nampak video kita, buku Lin FYP kat TikTok, kan. Dan baru terdetik nak baca sebab macam first time baca buku tentang mak tapi bukan novel. Dan mungkin daripada Lin ni sebagai seorang penulis yang menulis buku Hari-Hari Terindah Bersama Mak. Apakah harapan Lin untuk 3,000, hampir 3,000 pembaca buku Lin ni? Apa harapan Lin lepas diorang tutup buku dekat page terakhir? Harapan saya adalah mahu para pembaca sedar kita masih lagi sempat. Aku sempat lagi. Aku ada masa lagi untuk mak aku. Aku boleh balik lagi, aku boleh call lagi, aku boleh dengar suara mak aku lagi, aku boleh rasa masakan mak aku lagi. Do all the things you want with your mak. Aku sempat.
Saya nak para pembaca saya ada kesedaran itu. Yang aku sempat. Selagi sempat, selagi tu kita boleh buat. Jangan tunggu nanti. Bagaimana pula harapan Lin untuk anak-anak yang mungkin mak dengan ayah dia dah tiada? Macam mana harapan Lin pula untuk pembaca yang dah tak ada mak dah? Yang itu berat je nak jawab. Mungkin bila dia baca, mungkin boleh mengimbau kembali memori yang ada dengan mak dia. Juga mungkin boleh meringankan langkah dia untuk pergi ke pusara mak dia. Dan mungkin meringankan tangan dia untuk berdoa lebih kuat lagi untuk mak dia. Mungkin dia boleh cerita kat Tuhan, ya Allah, aku rindu mak aku. Mungkin doa tu lagi laju naik daripada doa kita yang lain. We didn't know. Mungkin itu titik untuk kita bercakap dengan Tuhan lebih rapat. Kita tak tahu. Exactly. Betul. Sebab itulah itu yang saya tanya, sebab ramai pembaca kita yang bakal-bakal pembaca kan, dia kadang-kadang DM kita, kadang-kadang bila she dah buat live tengah cakap pasal buku ni, dia akan cakap, boleh ke saya baca, saya takut saya tak kuat sebab mak saya dah tak ada 13 tahun, boleh ke untuk saya ni anak yatim, mak saya dah tak ada, mak saya baru pergi tinggalkan, boleh ke saya baca ke buku ni untuk orang yang ada mak je lagi. So itulah kita nak dengar daripada mulut penulis sendiri, boleh ke? So sebenarnya boleh je, boleh. Selagi kita title seorang anak, kita boleh baca. Kita boleh baca. Okay. Ini tadi Syida dah tanya dekat belakang kamera kan? Dekat belakang kamera. Kalau diberi peluang buku ni, kita nak bagi tema lagu. Tema lagu? Okay. Lagu apa yang Lin rasa paling sesuai dengan vibe buku ni? Waktu saya tulis buku ni, saya memang tidaklah 24 jam. Tapi latar belakang lagu yang saya pasang waktu saya tulis buku ni adalah lagu tema Inside Out. Bundle of Joy. Betul. Inside Out, Bundle of Joy. Okay, editor, sekejap lagi masukkan lagu edit lagu tu. Bila saya dengar lagu tu, saya bayangkan, saya merupakan video editor. Bila saya menulis buku, saya membayangkan satu footage. Saya punya memori bergerak dalam bentuk filem. So, bila begitu cara saya, lagu itu lalu waktu saya tulis memudahkan untuk saya siapkan buku ni. Everything bergerak secara perlahan. Sambil saya menulis, sambil saya bayangkan footage tu. Sebab macam memang out of the box lah bila Lin sebut lagu tu. Sebab tadi bos kita pun cakap, ingatkan lagu tentang ibu, lagu-lagu galau pasal ibu, lagu-lagu sedih pasal ibu kan. Sebab Syida sendiri pun jaga konten kan. So bila kita nak promote lagu Lin, background song yang Syida akan bagi tahu dekat tip, guna lagu ibu, guna lagu sedih. Tapi ni memang lain, beza. Beza. Memang lagu Bundle of Joy tu bila Syida dengar tadi, no wonder lah. No wonder, boleh rasa lah vibe tu. Tajuk pun Bundle of Joy. Mak saya adalah gumpalan kegembiraan saya. So cute. Dengar tu, mak kita adalah gumpalan kegembiraan. Saya terbayangkan karakter Inside Out tu. Bayangkan, kan gumpalan tu kan bulat kan. Dalam tu ada mak kita masak, mak kita tegur kita, mak kita babai kita, mak kita masakkan kita, macam tu. So ingat Inside Out punya lagu Bundle of Joy. Tim editor, tim content, ingat lagu tu lagu tema buku ni Okay. So maybe ini adalah macam hampir penutup kita punya conversation lah. Kita ada lagi ni ada second last question kita. Dan mungkin ini pun adalah tips Lin yang Lin boleh kongsikan dekat anak-anak yang tengah tengok video ni. Apa first thing yang Lin buat kalau Lin busy, memang tak sempat jumpa mak, memang dah lama tak spend time dengan mak, apa first thing yang Lin akan buat bila itulah tak sempat tu? Saya rasa benda yang saya selalu buat, saya kalau pergi bercuti dengan suami saya 14 hari, 3 minggu, dalam sepanjang 3 minggu tu, walaupun saya berada jauh dan tak dapat call mak saya kan tak guna handphone kan. Jadi saya tak dapat call mak saya akan orderkan makanan. Selang 2 hari saya akan orderkan makanan. Saya grab je makanan untuk mak saya. Saya akan pesan sebelum saya bergerak terbang ke negara lain, saya akan bagi tahu mak saya, mak nanti start lusa adakan order makan malam untuk mak tau. Selang sehari. Lepas tu mak saya akan, okey adik. Mak saya akan notify lah yang selang sehari akan ada makan malam sampai depan rumah. So saya akan schedulekan dekat Grab saya untuk order makanan selang sehari. Sebab saya rasa serba salah. Like, why am I here in other country looking all these beautiful places tapi mak saya kat rumah goreng ikan bawal je?
Saya rasa macam tidak adil. Faham? So, saya dekat mak saya makanan. Ya, sebab mak ayah kita ni kalau lagi duduk berdua, kita ingatkan diorang dating, makan sedap kan. Tapi tak. Simple je sebab dua orang je makan. Betul. Ayat diorang lah. Betul. So tak pernah terfikir beli makanan. Ya, sebab saya kalau saya macam kalau she dah busy, she dah akan cari juga waktu untuk call macam ataupun tak sempat call WhatsApp lah macam ibu nanti minggu depan kakak datang. Okey? Macam tu je. Kalau apa-apa bagi tahu. Macam tu. Tapi I tak pernah terfikir pun order makanan. Saya selalu orderkan makanan. Walaupun kalau kata bukan pergi travel, kalau saya sibuk seminggu tu tak balik, mungkin hari Ahad tu mak masak ke Ahad ni. Tak payah masalah tengah hari ada hantar makanan macam tu. Kalau saya tak sempat datang rumah lah. Tapi kalau sempat mak hari Ahad ni adik datang tau. Kita pergi kafe Bagi hin. Oh, okey sebab Sida ingat lagi Lin ada cakap kawan Lin Kawan Lin kot. Dia memang like every morning on the way pergi kerja akan call. Betul. So, apa pendapat Lin tentang panggilan telefon seorang anak kepada mak? Mak kawan saya tu, arwah mak kawan saya tu, pada ketika tu umur dia 70, dah begitu lewat. Mungkin sebab tu dia rasa takut kot. Bila saya tanya, kenapa kau call mak kau setiap pagi, time dalam jam, dalam kereta? Kau borak apa je dengan mak kau 30 minit, 40 minit tu? Dia kata tidaklah borak sampai 30-40 minit. Kadang 15 minit, 20 minit je. Sebab umur mak aku dah 70 weh, dia cakap macam tu. Aku takut kalau esok tak sempat macam mana. Kalau itu je 10 minit tu je yang aku boleh dengar suara mak aku macam mana. Dan aku sibuk pergi kerja pagi ni. Kalau esok tiba-tiba mak aku tak ada macam mana. So saya rasa macam bila saya dengar benda tu, saya rasa macam sebab dia rasa takut. Sebab tu dia call hari-hari. So adakah kita rasa takut itu? Nampak? Dia bagi terus. Ada rasa takut tak? Ada rasa takut tak? So bila dengar cerita Lin tu kan, macam I macam baru realise macam bukannya bazir pun sekarang pakai WhatsApp kan. Betul. Bukan pakai kredit macam zaman dulu yang kena tengok pembagi kredit kan, pakai data je. So and 5 minutes pun dah cukup memadai untuk seorang mak dengan suara anak dia kan. Ya bukan nampak pun depan mata, nak dengar suara je. And kali ni she dah nak last question. She dah nak tolonglah Lin realisasikan. 2 kali kita minta kat Lin. Kita nak Lin bagi, kalau anggap mak ada dekat sini, apakah ucapan yang Lin nak cakap dekat mak? Tak apa, saya ada tisu. Siapa ada tisu? Tak, saya janji saya tak nangis. So boleh share dekat mak. Macam kalau mak ada kat depan ni, tengoklah, ni kamera dia kan, side dia kan. So kalau mak ada kat depan ni, apa yang Lin nak cakap dengan mak yang mungkin selama ini Lin tak mampu nak cakap bila mak ada depan mata, macam tak boleh. Macam tu kan. Nak kongsikan ataupun dan boleh sharekan jugalah. Kenapa you tulis buku ni tentang mak, bukan tentang orang lain. Macam tu. Dipersilakan. Allah. Hai mak, adik ni. Adik masih lagi adik. Masih lagi sama. Walaupun ada dah tulis buku untuk kawan-kawan internet adik baca buku ni, mengajak diorang jadi anak yang lebih baik. Adik masih lagi anak yang sama. Cuma adik nak tahu yang adik sebenarnya rasa happy sangat. Adik sempat tulis buku untuk mak. Dan adik sempat bagi tahu macam mana perasaan adik bergaul dengan rasa sebersalah hari-hari berada dalam kehidupan adik hari ini yang ada aircon. Dulu kita tak ada aircon mak. Adik boleh makan sedap. Dulu kita makan ikan kerisi je mak. Adik rasa lega, adik rasa bersyukur yang adik sempatkan opportunity itu untuk tulis pasal mak. Dan adik rasa bertuah. Itu mungkin ayat paling klise lah. Adik rasa bertuah sebab adik boleh tulis pasal mak dengan tulisan-tulisan yang sangat cantik. Sebab adik rasa walaupun mak tak kaya, walaupun mak tak bekerja, mak tak ada duit yang banyak, tapi mak berdiri sebagai mak sebetul-betulnya mak yang adik rasa mak nampak paling mahal dekat mata adik. Adik sayang lah. Nak sedih kan? Nak tidur Dan akhirnya kita dapat juga dengar ucapan Lin dekat mak kan. Sebab selalunya kita, yelah nak cakap depan mak ni, kita pun ada spot yang sedih lah nak cakap dengan mak kan. Kadang maknya pun dah tepuk dulu. Ayah gitu. Lagi bila nak minta maaf waktu raya. Tak yalah, orang dah cantik ni macam tu kan. Betul. And last ni bonus question.
hari tu waktu live launching Syida ada tanya, Mak dah baca ke buku ni? Tapi Lin kata tak, esok baru nak pergi bagi kan. So boleh bagi tahu tak apa reaction Mak Lin bila dia nampak cover buku, pegang, and maybe lepas dia baca, ada tak apa-apa yang dia macam, adik, Mak dah baca dah. Maybe boleh share lah. Mak saya mungkin malu-malu kot waktu saya tanya, Mak dah baca ke buku tu? Dia jawab pendek je, dah. Macam tu je. Tapi waktu dekat event launch tu, siapa yang bagi tahu saya rasa ayah kot. Ayah pergi tanya dekat mak saya, Makcik dah baca ke buku ni? Makcik dah baca. Lepas tu ayah bagi tahu, mak saya dah baca buku ni 3 kali. Berulang-ulang. Ulang-ulang? Dan saya tak tahu. Saya rasa macam, wah, saya rasa macam nak nangis kat situ juga. Saya macam, kenapa mak baca sampai 3 kali? Mungkin, I don't know. You tak tanya ke? Tak. Nanti saya nangis kat situ. Saya nampak lah yang dia baca buku saya 3 kali tu, ibarat macam dia baca hati saya lah. Like, the book itself is my hati, you know. Yeah. Betul. Dan I rasa maybe your mom baca 3 kali tu, I pegang sebagai topik seorang mak lah. Kalau macam anak I tulis pasal I kan, pasal Syida. Syida rasa maybe I baca 3 kali tu mungkin, oh, ini kot apa yang anak aku rasa. Ini kot apa yang anak aku nampak aku. Oh, ini kot apa yang anak aku cuba nak buat untuk aku. So, kali baca first tu dia macam, okay. Kali kedua rasa tak bad, rasa nak puaskan lagi hati. Kali tiga tu macam dia nak validate lah dia punya perasaan tu kan. So, I'm so happy your mom akhirnya dapat pegang buku tentang dia. Buku tentang dia. And I hope juga anak-anak di luar sana bila dah baca buku ni nanti akan jadi anak yang lagi terbaik untuk mak selagi masih ada. Okay, last untuk penutup untuk Lin sendirilah kita nak bagi honor. Maybe Lin boleh bagi tahu untuk dapatkan buku Lin, why you should baca buku ni last, and boleh dapatkan dekat platform Iman. Okay. Saya sarankan kawan-kawan internet sana untuk beli buku saya. Bukan sebab sana untung tapi saya nak pesan pada kawan-kawan di luar sana, terutamanya kawan-kawan yang jauh dengan mak atau tak ada hubungan baik dengan mak, yang kita masih lagi sempat mempunyai entiti yang bernama mak, dan bibir kita masih lagi boleh sebut perkataan mak, dan bila kita sahut mak, ada orang yang sahut. Jadi perlulah baca buku ini. Dan mungkin kita rasa macam, oh, kita anak yang tak rapat dengan mak kita, kita kasar dengan mak kita, kenapa aku nak baca buku ni? Itu adalah reason kenapa korang kena baca buku ni. Mungkin buku ni akan bagi tahu korang cara untuk tone downkan ego korang untuk bercakap dengan mak. Untuk at least call mak sehari, seminggu. Macam tu caranya. Senang kata, beli je lah buku ni, pergi dekat mana-mana platform Iman atau mana-mana kedai buku yang terdekat. Wah, dah ingat dah script. Love. Yeah. Okay, so kita pun dah habis semua soalan yang kita nak tanya. Nanti kalau next, insyaAllah kita riki-riki lagi nak ajak Lin dengan mak. Tolonglah bawa mak lepas ni. Janji semua yang belakang-belakang kamera akan tutup telinga. Mak dengan kita orang je, bertiga je. So insyaAllah kita akan jumpa untuk next episod dalam podcast Borak Buku Iman. Dengan siapa, penulis yang mana, buku yang mana. So nanti kita akan announce. And thank you once again dekat Lin sebab sudi luangkan masa bersama kita, sudi kongsikan lagi deep lagi tentang buku Hari-Hari Terindah Bersama Mak. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa podcast 2.0 dengan Mak. Allah, insyaAllah. Kita tadi nak kawan yang ajak kan, Lin, sekejap kita pergi makan. Okay, so thank you everyone. Bye. Assalamualaikum.